Okay. 3, 2, 1, let's go. Korang takut apa? Nombor 2. Tak kena. Kamen. Komen. POV. Kejap. Ni dah nampak muka kamen dah ni. Macam ni Bob. Itu je. Aku. Saya datang. Ace. Saya datang. Pelotak dia. Okay, Amir, jaga kuku. Kaki kiri. Ni kau. Oh! Amir dapat. Okay. Next. Lihin. Amir nombor 1. Kenapa banyak-banyak orang Amir dapat? Akif. Ya, Akif lah Amir. Ya Allah. Atas. Amin. Ke atas. Tinggal 15 minit. Mana kamen? Kau Amin. Okay. Kau pegang ni kamera tu. POV. Bagi aku lah. Bagi Amir settle. Bagi Amir kamera. Ya Allah. Oh shit. Bagi kami ada Amir pegang. Dia nak patah balik. Amir dah siap Apa? Memang tak dapat lah ni. Weh, bisa nak ambil? Apa tunggu sangat Oh, Allah. Orang last yang dapat. Ya Allah. What the? You can do it. Dia dah. Go. Kena. Oh. Nombor 3 guys. Nombor 4 aku. Nombor 4 aku ni. Aku yang tahu. Okey. Woi. Memang Sanji lah. Kena hobbit. Okey. Push. Kira Satu mantul. Tak kira. Tak kira. Aku last. Tangan dulu. Okay, kata. Kita komen. Tuh. Okay, nama ada dalam ni. Okay. So, pandang atas. Masuk tangan. Tu nama Please Akif punya barang. Buka saingan, jangan buka dulu. Ha? Semua dah ambil. Okay. Okay dah. Ambil dulu. Jangan buka. Okay. Okey. Okay, siapa dulu? Nombor 2. Nombor 2 tu siapa? Aku nombor 3. Lihin. Bodoh ni. Oh. POV. Allah. Ada. Baik, pandang atas. Atas. Dan aku nombor 4. Akif. Lompat. Aku empat kau kan? Dah aku dah ambil dah. Kau last. Kau second last. Last. Dan ni Kamil punya. Kelas kami. Okay, Amir. Kakak meh. Buka kat sini, buka kat sini. 1, 2, 3. Siapa? Dia dapat dia punya sendiri. What the hell? Nombor 2. Dah balik. Kau penat dah ambil awal. Kamen. Kamil. Okay. Tiga. Nama Akif belum keluar lagi. Set. Apa ni? Lihin. Oh, aku dapat kau je ni, confirm. Aku dapat Isa. Dapat 2 kalau dah. Well, ada. Dapat buku. Buku kutuk ni. Dia cakap buku tag lah. Bukan tag. Aku dapat aku punya. Oh, pin. Wah. Kamil dapat. Kamil dapat Akif punya. Kenapa semua orang excited dengan Akif punya? So Amir, sila ambil barang One Piece anda dulu. Buka treasure One Piece. Buka treasure One Piece. Dalam peti besi tu. Sekejap, lampu. Okay. Kali ni mystery box je. Mystery box. Gandam. Aku mendapatkan ganda balik. Dia macam ni. Next, Lin. Nah, Main teka-teka Aku milih macam sikit. ya. Ni benda lain punya. Takkan tu selek. Auto side. Ada. Kau buat apa? Dia Kami datang bawa torchlight. Balik bawa ace babe. kau ambil siapa punya? Lin kan? Ni aku. Habis tu ni apa? Tu dia tu.
Siapa? Serius tak? Dia konan. Cantik tak? Cantik tak? Kau punya ni? Kain tukit Ha, kain tukik. Oh, kain tukik. Okay. Mantap tak? Next. Aku lah next. Aku dapat buku. Buku One Piece. Buku study anak aku. Okay, Yang ambil lah dapat nama. okay, the next one. Oh, akhirnya. Sengoku. Sengoku guys. Sengoku. Dan last sekali yang paling berharga. Okay. Yang paling direbuti ramai. Kamen. Ban Presto Ace. Maka settle lah kita orang punya gift exchange. So now jom kita keluar pergi makan. Jomlah kita makan dinner. Sekejap lagi Kamen dah nak balik. Aku masuk. Sudah aku masuk. Oh ya, ni lagi. Ya. Satu hari tak pakai handphone tak boleh Zat. Penuh sama-sama. Okay guys, tiba-tiba dah sampai rumah kan. Sebab masa kat kedai makan tadi kita orang tak nak ambil video sebab banyak sangat kritikan. Dekat kedai makan tadi kalau kita rekod apa yang kita orang buat kat kedai makan tadi memang penuh dengan kritikan, kecaman Dengan air salatan. dan macam-macam lagi. So tahu-tahu je dah sampai rumah. And tengok apa ada kat rumah ni. Ada King. Kita nak main Monopoly sekejap lagi. Amir dah buat sandwich tuna. And ni gelap-gelap ni sebab kita nak layan King guys. So buka je lah lampu. Sekarang pukul 1:30 dan kita masih main Monopoly tapi aku dah kalah. Jaya. Aku dah kalah. Ace dah mati. Ni, kau nak beli Jaya. Aku dah bankrupt. Dia apa? Sekarang ni yang tengah kaya Alihin. Second kaya adalah Amir. Ni malang ni. Karakter pernah tukar 2 kali dah. Daripada Sanji tukar Zoro. Apa cerita? Beli Jaya. Jaya, ada apa duit tu? 5 million. Beli je tak. Duit kau ada. Beli. Ilmu banyak gitu. Duit kau ada 7.3. Boleh, beli. Jaya 1.8. Mantap. 1.8. Tanah. Banyak sel tanah. Ni kalau reality ni kau lagi kaya pada Datuk Vida. Bukan tu Vida. Siapa tu? Ali Syukri. Cuba. Tolong kena. 12. Tolong kena. 6. 6. Double. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kau masuk penjara kan? Dah 6 je lah. Jaya. Jaya siapa? Aku. Bayau. Tapi ada tuan. Aku tuan Jaya. Tak payah. Memang mantap lah. Pukul 2 pagi tak habis lagi. Tapi yang pasti Lihin dah bankrupt. Ni tanah dia sendiri tadi waktu 7. Lepas tu Amir curi. Waktu ton. Lepas tu dia kehilangan tempat dia. Dan sekarang dia pijak balik tempat Amir. Dan dia dah bankrupt. 10 million sebab ada hotel. Bye bye. Tinggal Adam. Mana Adam? Adam tu. Lawan dengan Amir. Ya. Let's go. Dan akhirnya Amir menang. Ya, betul. Selepas dia merampas satu lagi kawasan sangat-sangat mahal, satu lagi hotel. Dan Adam tak ada apa lagi yang dia boleh counter sebab dia cuma hanya ada satu buah rumah dekat Ahead. Rumah Vegapunk. Yang lain semua dah dikonquer oleh Amir. Yes. Amir juara untuk malam ini. Update semasa kita orang tengah pisang sebabkan TV tak boleh on. Bukanlah TV tak boleh on, tapi kita orang bawa mistik. Tapi mangkuk ni tak bawa remote. Kita orang dah cuba macam-macam cara tak boleh on. Nak tengok TV yang disediakan ni tak payahlah. Tak ada apa yang menarik. Laut pun Boleh jalan. malu-malu nak muncul. So kita orang semua tengah pisang. Tak tahu nak buat apa. Angin. So sebabkan angin belah sini aku dah pukul belah sini sikit. Ada swing. Guys, pisang guys, tak ada TV. Dah bosan sangat ni. TV tak ada. Aku dah kau tengok aku kemas rajin siap aku kemas bersih. Tadi punya sepah.
Wah, dia sikit lagi. Woi! Aku nak MC tu. Kiwan, celebrate. Lalu. Oh, sagil. Boruto One Piece. Boruto. Poi. One Piece. Yang minat One Piece Tak payah. Aku tanya benda tu. Kau tanya. Kecil dan jiwa kental benda bukannya mudah. Semua nak ke puncak, tak semua sanggup menghadap susah. Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi, hidup sehari lagi untuk aku coba lagi. Kau tahu nak masuk First Park Boys budak Taman Raya? Tahu? Kau tahu Mana kau tahu Jangan cakap. Asal aku tak adalah Dalam dah lama tahu, tapi aku baru tahu juga lah. Dalam video lagu Tu aku bagi tahu. lagu apa ni? Satu lagu tu. Ya, dia cakap. Daripada Taman Raya. Johor Bahru. Oh, Spark Boys. Aku rasa daripada First Park Boys. Lost boleh ubah janjiku pun tak indah yang dalam mimpi. Goddamn bros, here we go again. Going with the game, bumping the thing because boss is the land. They know we rapping the game. We go sipping all the juice and come who I'm bad thing. Like profit up to bring the beat up. Okay, I'm in the book now. I know that you can. Sakit. Tujuh. Korang balik dulu guys. Okay, jumpa lagi tau. Balik dua. See you again. Next time. Next year. Next year. Ni ada bukit tak? Skim. Tu Skim. Guys, kita orang tinggal bertiga sahaja dah jadi KRU. Impact Maxima, bisa tu aku pandu. Okay, Skim guys, Skim. Roti RM4, telepon RM2. Telepon RM2. Ya, Skim selera dia. Lime. Kenapa roti? Satu. Sekejap, korang ada duit ke tak ni? Ada. Ada duit ke tak? Okey. Aku ada satu selera. RM10. Baju hijau, baju Zoro. Askim hijau, Askim Zoro. Jadi tinggal 10%. Ambil video. Geng. Game gapak lah. Game gapak makan skip Game gapak. Game gapak makan skip. Ni lah. Tu Zoro. Skim guys. Skim. Nasib. Seorang je lain. Tadi kita orang kerja ni motor ice cream dengan kereta. Aneh. Bendi ya? Beli lah. Cuma makan Skim.
Kita nak check out Aryu. Tinggal 3 orang. Katanya malam ni ada fire show. Aku ingatkan fire show ada weekend saja, tapi setiap malam kalau ada rombongan yang ramai. Tu di tengah setting bagi ratakan pasir. So nanti malam kan kita datang sini balik lah. Sekejap, apa kata kita buat transition. Ini malam. Ya, ini dia seperti aku cakap, malam kita sampailah kat sini. Tapi tak beberapa nak nampak sangat lah guys, sebab memang gelap kat sini. Yang ada cuma api kat situ. Orang ni tak ada lagi. Itulah fire show-nya tu. Itulah fire show. Kau tengok je lah api. Fire. Jangan sampai aku menari nikah kat situ guys. Adam dengan Aki buat lagu bedem 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 bedem. Let's go guys. Tengok guys, dia nak buat lingkaran maut. Lingkaran maut. Lagu Titanic je. Lagu Titanic. Bye. Okay. Oh tu dah. Ya. Oh, panas. Oh, bentuk blur. Nice. Oh. Lagu dugem. Gila. Betul lah tu. Woi, kau tengok guys, habis guys. Lagi nikah datang. Betul-betul yang jimat ni. Let's go bang. Taton. Fire no jutsu. Ada. Habis satu. Di atas sini guys. Woi. Datang. Enak sangat. Tepuk dah. Tengah rekod. Nice. Kita dapat rekod. Lagi sini. One more. Dekat sikit. Panas. Sasuke. One more. Dekat. One more. Oh, you are so hot. So hot. Dia gini. Di belakang. Aduh. For the boys in the back. Nice. Very dangerous ah. One more. Boleh. Oi. Boleh kan? Let's go. Very dangerous ah. Thank you. Terkeluar lepas. Aduh, Let's go. Cantik tu. Lagi ni fire. Betul-betul terkeluar. habis. Dia macam sabut kelapa. Macam buruk piuk. Kenal bakal buruk piuk? Letak tali. Habis. This is so fire. King of the Hell. King of the Hell. Zoro Inspired. Fire. Dekat kamera ni tak orange sangat kan. In reality memang orange gila guys. Very the orange. Wow. Kita tunggu lagu lah.
tips. Boleh. Kami. Aku datang kau bagi tips. Mantap. Alamak. Mantap. Dia bagi kita VIP ni, Bek. Mantap. Ada nak bagi QR tadi. Dia bagi kita VIP service. Shoot dah habis lah. Tu sekarang diorang tengah ambil gambar. Diorang apa, siapa-siapa yang nak ambil gambar ke benda kan. Boleh lah. Rasa patut tak dia orang charge untuk ambil gambar? Tak nampak apa-apa tu. Rasa Kita orang kita orang tak tahu dia ada charge ke tak, sebab dia ada dengar tak next. servis ambil gambar. Dia cakap siapa-siapa nak ambil gambar ke benda kan. Next. Kita orang tak tahu kena bayar ke tak, tapi kita orang rasa kalau kena bayar pun berbaloi lah, RM10. Sebab Untuk dia bagi 3 orang punya pekerja. sebab servis dia ada 3 orang tu. Seorang ambil gambar, seorang baling-baling api kat belakang, mesti gambar cantik. So kita orang dah settle tengok api, tengok nikah. So now kita orang nak pergi cari makan jap guys. Nak pergi tapau makan kat rumah. Sebab ni malam last. Ni malam kedua, esok dah check out dah. So kita back daripada lepak kat kedai, back lepak kat rumah. Ha? Bukan tambah 1 hari lagi. Tambah 1 hari lagi, bos panggil nanti. So kerja. Kau jangan lupa kau nak kena kau nak kena berniaga. Okay guys, akhirnya Wan Kamal dah sampai. Yang sepatutnya hari Ahad. Dan kita ada tetamu undangan. Cuba teka siapa. So kita tengok esok. Kita tengok esok. Kita tengok siapa terkeluar esok. Percaya pada ni. By the way, kalau yang bertanya live tadi siapa menang Monopoly, aku tak tahu Belik. ada menang dengan 30 juta. Lama siap. Kita orang main Monopoly tadi dari pukul 10 siap. Pukul 10. Sebab 3 orang. Pusing. Ya, asal 3 orang. Ni 5 orang. 5 minit sebelum kau sampai baru habis. Itu pun sebab kita orang give up dah. Tengah hari tu kita cuba untuk set tengah TV tu. Asal TV tu ke? Tak percaya. Nak tengok Netflix and chill. Tengok aku One Piece ke episode baru. Buka acap lah. Kita nak pergi mandi jap. Yang ni nak buka full shirt. Full shirt on pula. Full shirt off. Aish. Jackie Wan baru lepas mandi guys. Panggil dia Jackie Wan Lepas tu kita kat sana ada seorang lagi senyap-senyap lari pergi makan seorang-seorang. Kau tak tahu lah cakap apa. Aduh. Tuan baru lepas habis mandi kat sini guys. View lawa guys. View lawa gila. View memang lawa. Infinity pool. Dia kena nombor apa gambar yang sama je. Okey. Ini easy. Round 2 Mother Flame. Kau nak ni Dia tak nak apa-apa pun. Member tak nak apa-apa pun. Nak nombor 2. Okay mate. Jangan bagi dia. Tak lah, tu daripada komen. Okay. Dah pusing. Kau ambil dari komen, apa yang kau? Dia kena ambil dulu.
Shit lah. Oi. Okay, ini penting, ini yang penting sekali. Ini yang penting sekali. Ni yang dekat sikit. Tak ke tidak lawan. Asal kau ambil kat ni? Tengoklah, dia nak perlu jampak lah. Tengok momen. Aku cakap korang, Hakim mana pedang tu. Momen. Nombor 2, Hakim nombor 2 ni. Wan, kau target nombor 3 lah Wan. Kak, pantang aku dapat nombor last ni. Gila apa? Ya, habis. Okey. Nombor 2 Ini penting. Ini penting. Oi! Ada kat punya shit lah. Jangan Habis. Allah, lagi sekali. Okay guys, check out time. Ini hari angin banyak kuat. Air masih tinggi. Tengok view dia guys, cantik. Memang cantik. Cantik kat sana kita nampak kapal-kapal. Kalau dengan mata ni memang lagi jelas lah. Ui, tengok cantik tu. Oi, cantik oi. Out time. Ni betul. Kelapa sawit. Ya. Pine tree. Bagi cakap. Lepas tu ni tanya Mamat ni, kau nak bayar macam mana? Dah makan haram, sekarang risau masuk perut benda haram. Nanti dia dah risau dah darah daging dah jadi haram. Baru kau tahu. Ni pakai isi kat? Kau ingat yang pasal. Kalau tak buat hal memang tak sah. Ya. Mana TikTok dia tadi? Mana dia tadi kan? Tu. Astaghfirullahalazim. Member dah 2 hari. 2 kali aku try, dulu tak sedap. Dia tak percaya, ini sedap tu, ais lemon tea kot. Okey. Sebab dia tak ada lemongrass. Cuba tanya boleh. Banyak sikit. Ni ya. Dia tak serai. Semua benda serai. Air rasa serai. Mandi sabun rasa serai. Malam buat orang pakai apa? Ambil. Okay. Ni semua muka-muka yang ada yang datang awal dah balik semua Kau post mana? Tak tahu apa? Ha? Post mana? Ni pin punya. Oh ya, kita stay sampai last Kita stay sampai last bye. Ni Karyu ke Doremi? Hey, are you recording? Sorry. Main lagi kau. Where you from? Jackie Wan from Hong Kong. Jackie Wan. Okay. Dah Jackie Wong lah. Jackie Wan. Bukan Jackie Wan ke? Jackie Wan from Hong Kong. Kau tak ada rating ke? Tak, kita kena duduk kat tengah panas tu. Wan, cuba kau duduk tengah panas tu. Malu kita tengok pinggak Hika. Tengok Hika sebelah tadi. Whatever happen at Vani, stay at Vani. Tengok apa? Jom. Dia datang nak mandi kolam tu. Masuk. Tadi nak. Cakap je. Sing. Kau cakap je lah. Ni kemuhala ke kau? Sengit ni lah. Bukan. Cari lah member tu kau. Cakap. Ya, aku cakap Tapi tak ada gambar aku lah. Tak ada gambar kau. Oh, macam tu. Okay guys, so Kau dah rekod belum tu? dah. That's all I have today. So kita ini adalah masa untuk kita check out. Kita dekat lobby sekarang menunggu bagi, bukan God bagilah bukan lot bagi tu. So kita akan pergi makan dululah. So that's all dekat Avanis guys. Semoga ada sponsor dan kita akan jumpa lagi di hari waktu yang sama. Bye. Hari yang sama. Stop sekejap kat sini, baru keluar dari Vani ni. Nak pergi makan kat warung. 3 kereta singgah di tepi jalan
Warung nasi campur Simpang 3 di Bagan. Inilah member paling last makan. Makan dia tak baca doa. Selesai guys. Lepas ni nak bersara pula dah. Salam. Bersurai dah. Salam. Kata karaoke. Karaoke tengah hari Maka settle lah kita punya program Jom balik Johor. untuk tahun ni. Tahun depan fikir gembira. Tunggu Pin buat luahan hati pula kat live. Kita bagi balik. Tunggu ada luahan hati baru buat lagi Jom guys kita giling. Ni paling random sekali dah. Tiba-tiba ada dalam Life of P punya Commander Gathering. Aduh, tengah report dia sebut pula nama. Aduh, gegar pun aku. Weh, apa benda ni? Weh, panas saya. TikTok semua dia dah. Kau mesti nak tukar topik kan? Orang tengah dengar cerita dia. Oh, tengok. Aduh. Apa dia kan? Eish. Itu lah. Asal. Okay, Mat, sambung. Untuk member kau bagi? Dia beli. Dia bawa kat sekolah tau. Dia kata ada pokok baru ni, dia dah tetap. Dia tetap pilih nama dah sedap kan. Pinjam buat satu buka. Lepas tu tengah panjang semua. Terus saya cakap tunggu kan. Lepas tu lepas dia beli, tak cakap banyak kumpul duit aku boleh beli. Cakap tu belum ber lah. Simpan. Cakap di situ lah. Ada lagi tak? Sampai sekarang? Ada lagi? Kau simpan lagi tau. Ha? Kopi? Sampai berapa tak ingat? Lepas tu kan komen harus dah stop kan. Aku pun stop lah. Apa yang dimasuk oleh? Pakai Dihok punya. Masa untuk Afundi keluar, Akif percaya pada diri Tongges. dengan harapan dan keyakinan. Cakap dengan singking. Nanti Liz cakap trauma dengan air. Ni video dia boleh pergi. Aduh. Dia banyak alasan. Kalau 3 alasan dia itu ada 13 tau. Oi, 13 tu. apa alis. 9 yang kat dalam group. 4 lagi personal. Tengok ketua kau dah buat list ah. Alhamdulillah, terima kasih. Dia ucapan. Banyak manfaat lah kami dapat sepanjang 3 hari 2 malam kursus ni. Manfaat kau semua tak bermanfaat. Daripada burung hantu punya aktiviti, ice breaking semua. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, nanti jemput lagi. Dah datang 1:30 pagi. Kanyai. Ini baru. Makan. Ui. Kat sekolah. Rahsia dia ada dalam kocik kita. Bawa kamen ke? Bawa kamen ke? Ke team baru? Lepas ni nanti jadi Life of Faiz. Okey. Selamat jumpa lagi. Jom balik lah. Jumpa balik lah. Jumpa lagi. Ya. Baik. Thank you datang. Jauh tu. Sana tinggal ha. Pergi jalan. Ha? Dia sana tinggal di mana? Pun tengok. Itu lawak tu. Tak, dia pergi balik jumpa Taiwan tu. Nak buat konten tak? Member U-turn balik jumpa Taiwan. Dah jom. Let's go. Okay, jom. Jumpa lagi guys. Lelok Akif balik. Drive. Maruku tu jangan lupa post. Makan. Konten aku tu, jangan lupa. Bye bye. Sampai main road Ampang yang berdekatan dengan Glen Eagles Kuala Lumpur Novo kat sebelah ni. Kita dah sampai main road. So itulah dia. Afundi keluar. Percaya pada diri dan harapan dan dah buat band besar. Bini kau dah sampai? Dia dah buka pukul 12 lagi. Pukul 12 awal? Biasa. Oh ya hari biasa. Weekend yang ketiga kan? Pukul 4. Siapa-siapa nak singgah pizza boleh datang kedai Adam Piccolo Pizzaria. Tu kat situ. Malas pula aku nak masuk.
Sebab diorang tak buka ni sangat. Depan ni pun besar. Berdekatan dengan Gleneagles. Restoran Ya Halak, Menara Great Eastern. Thank you bro, serius. Sama-sama. Bye-bye, jumpa bulan 7. Safe drive. Come sikit, handshake sikit.